Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Okey, saya nak tanya kamu, pagi tadi siapa yang beli nasi lemak? Saya. Beli nasi lemak. Okey, bila kamu bayar tu, kamu dah cakap apa kat pakcik tu? Terima kasih. Selain pada terima kasih? Okey, so tu bermaksudnya apa? So itu yang maksudnya kamu akad jual beli dengan dia. Okey, so kayaknya kalau dua orang antara penjual dan pembeli, dia bermaksud okey. So topik kita hari ini iaitu saya nak belajar tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, kamu boleh buka buku teks muka surat 5. Okey, kamu dah tahu kan maksud perniagaan yang paling utama iaitu, kamu tengok yang bahagian atas tu. Apa dia yang paling utama? Ya, pengenalan untuk perniagaan apa? Urus niaga jual beli. Okey, saya nak masuk pula kepada konsep asas perniagaan. Tadi hanya maksud yang umum untuk perniagaan. Ni konsep asas dia. Okey, untuk konsep asas, kamu boleh tengok yang dekat bawah dia tu 1.0.1 tu iaitu perkara utama dan asas yang membolehkan wujudnya proses urus niaga dan jual beli. Setiap asas yang terdapat dalam perniagaan mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Okey, kalau kamu ingat, kalau perniagaan tu kamu fikir ada sama ada dijual beli je ke atau benda lain semua? Semua. Okey, kalau bank dia jual beli ke apa? Bank, kamu buat urusan dekat bank ke? Tak kan? Okey, jadi kita masuk lagi yang lebih detail kepada pasal bank tu. So sekarang ni kamu paling kamu kena ingat, kamu tahulah pasal akad jual beli tu urusan antara peniaga dan pembeli. Okey, dalam konsep asas ni dia ada 6. Kamu nampak tak ada bulat tu? Okey, ada dalam buku teks tu yang dekat bulat kuning tu, kita mulakan dengan barang dan perkhidmatan. Okey, untuk barang dan perkhidmatan dia berbeza. Jadi kalau bank, barang ke perkhidmatan? So dia ada dua tu lah, barang dan perkhidmatan. Okey, untuk barang, dia kombinasi barang dan perkhidmatan dikenali sebagai produk. Dan barang ni juga dia disediakan dan ditawarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Apa maksud keperluan dan kehendak pengguna? Keperluan tu apa? Okey, betul. Contoh keperluan? Sabun. Apa? Sabun. Okey, makanan. Makanan, beras semua tu kan, pakaian, tempat tinggal. Okey, untuk perkhidmatan pula. Perkhidmatan apa? Depan tu, perkhidmatan apa? Contohnya macam bank tadi dah. Dia bagi faedah kat kamu. Selain pada bank, perkhidmatan apa lagi kamu boleh ni? Kamu tahu apa? Kedai makan dia masih jual beli. Spa lagi. Untuk nyawa hidup kamu. Kamu tahu tak apa? Hospital. Lagi satu yang paling penting. Insurans. So yang tu dia merupakan perkhidmatan untuk kamu. Okey, perkhidmatan ni pula dia tak ada bentuk fizikal. Sebab contoh kalau kamu jual beli, kamu beli nasi lemak, kamu nampak bentuk tu, benda tu. Kalau insurans kamu tak nampak, kamu just kena bayar setiap bulan ataupun bila kamu masuk hospital ke, kamu sakit, kamu boleh claim. Okay, so kamu tak nampak benda tu. Okay, so contoh dia itulah insurans, pelancongan, pengangkutan.
Okey, ni beza keperluan dan kehendak. Keperluan ni semua orang kena. Semua orang dia ada. Contoh macam tempat tinggal, makanan, minuman. Lepas tu dia terhad, walaupun dia tak ada duit pun dia still kena ada keperluan tu. Okey, betul. Okey, yang kehendak pula, kehendak apa? Kita nak, tapi kamu, kalau kamu tak ada boleh tak hidup? Okey, saya nak tunjuk perbezaan kat kamu yang ni. Nampak tak? Tu, keperluan bayaran bulan, pembiayaan rumah, kereta. So, bayaran dapur. Utility tu apa? Utility tu apa? Utility tu apa? Utility apa? Bil? Bil apa? Utility. Bil rumah, bil apa? Bil api, elektrik. Setiap bulan kamu kena bayar kan? So ni kos pengangkutan. Macam kamu main sekolah, naik motor, guna minyak. Naik bisiklet tak ada lah kan? Minyak, kalau tak ada minyak kamu boleh main sekolah tak? Nak tumpang kawan pun kawan naik motor kan? Kawan aku. Okey. Okey, yang kedua. Ni dalam bulatan kuning tu tau. Yang kedua iaitu pertukaran nilai. Pertukaran nilai tu maksudnya dia macam kamu bagi duit dekat makcik nasi lemak tu, kamu dapatlah nasi lemak tu. So itu bermaksud urus niaga yang melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai iaitu wang kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. So balasan kamu bagi duit dekat dia, kamu dapatlah benda yang kamu nak. Okey, urus niaga ni dia berlaku, dia wujud persetujuan antara penjual dan pembeli tentang harga yang ditetapkan. So contohnya, kalau kamu nak beli handset, kamu mesti dah nak tahu dah kamu nak beli handphone apa kan? Kamu target, kamu dah setuju dah dengan penjual tu, kamu belilah. Okey, yang ketiga. Okey, yang kelima, penjual dan pembeli. Antara kamu dengan makcik nasi lemak tadi. So kamu boleh faham lah ni yang paling basic, penjual dan pembeli. Kamu sebagai pembeli. Kalau kamu meniaga, so kamu sebagai penjual. Okey, yang ni kontrak perniagaan. Kontrak tu contohnya macam kamu kerja dekat, kamu pernah kerja kan? Pernah tak kerja dalam tempoh yang lama? Contoh waktu cuti sekolah. Tak. Okey, saya bagi contoh kerja kilang lah. Kerja kilang. Kamu memang nak kerja kilang tu, tapi dia ada tempoh kontrak dia tu lah. Untuk kamu dah ditetap ke ataupun kamu nak naik pangkat ke. Contoh macam cikgu, seingat saya 2 tahun. Dia interim kontrak 2 tahun. So selama kontrak tu kamu boleh ke langgar perjanjian dia? Dia tak kena buang, tapi dia kena ambil tindakan ke, dia tak gaji dia ke apa. So dia ada akta dia untuk kontrak perniagaan ni. Okey, 1950. Okey, ni aktiviti dia pula, muka buku teks, muka surat. Sebelum tu saya tak termasuk pula. Lagi satu, keuntungan perniagaan. Okey, keuntungan perniagaan dia ada pengiraan sikit. Macam mana kita nak cari untung? Kalau kamu berniaga, macam mana kamu nak dapat untung? Okey, dia tolak. Okey, jumlah jualan dan jumlah kos. Kos tu apa? Modal kamu lah. So kamu nak dapat untung bersih, kamu akan kena tolak semua tu dengan jualan yang kamu buat hari tu. Okey, so kamu dapat keuntungan, iaitu keuntungan tu dia lebihan hasil jualan. Okey, ni untuk aktiviti perniagaan pula. Sama juga macam tadi, dia ada dalam kotak tu juga, tapi dia asingkan dalam subtopik yang kecil, iaitu kamu buka muka surat 8. Teks muka surat 8. Okey, ni aktiviti ni dia ada 2, iaitu barang dan perkhidmatan. Kamu daftarkan barang tu sesuatu objek, satu benda fizikal yang kamu boleh nampak. Contohnya macam perabot ke. Okey, untuk perkhidmatan, ni saya bagi contoh sektor awam dan swasta. Ni saya letak
urusan dekat JPJ. Kau pernah tak? Ni JPJ. Immigration, sorry. Kau pernah tak buat urusan dekat sini? Dah, berapa kamu nak main? Okay, saya nak kamu tengok video ni sikit sebelum saya nak buat aktiviti. Sorry. Sekejap. Dengar lah. Buat dengar. Suruh sangat sorry lah. Dah connect dah. Ni tadi. Ni. Tak apa. Tak apalah, tengok je lah. Sekejap je, 2 minit. Semua sangat. Jadi kuat. Okay, ni keperluan dan kehendak kamu. Tak dengar. Tadi kuat dah. Okay, ni 6 konsep asas yang saya cakap tadi. So dia bersambung sampailah dia jadi memenuhi keperluan. Okay, ni video sekadar kamu nak bagi lebih faham sebab tadi kita dah belajar dah. Okay, sekarang ni saya nak buat aktiviti dengan kamu. Okay, ni
Nanti kamu akan pas-pas dekat setiap macam bola beracun tu. Kamu kena hati-hati sebab dia kacau. Walaupun dia terpower dia kacau. Okay, nanti saya akan berhenti lagu. Lepas tu kamu pick up dia satu nama. Ni nama-nama yang mai hari ni lah. Saya dah asingkan dah. Asingkan. Okay, Sat. Ha? Nama perempuan, okay. Okay, sebelum tu saya kamu ambil satu dekat sini. Okay, satu je tau. Okay, satu je. Lepas tu kamu tampal dekat sini. Sat, Saya nak buka lagu. Bluetooth mode. Okay. Lagu apa? Lagu apa nak buka? Kamu buka lagu apa? Justin Bieber? Ha? Okay, kamu gerak tau. Sat. Lepas tu nanti kamu boleh ambil reward kamu dekat sini tau. Kamu boleh pilih je. Okay? Kenal lagu apa? Siapa ni? Sat. Tapi kamu jauh, kamu jalan lah. Kan kamu jauh sikit kamu jalan. Kita ha? Dah saya. Dan nanti kamu akan pick up nama tu. Kamu tak tahu pun nama siapa. Bukan kamu pick up nama kamu sendiri. Kalau lagu ni lah. Dah, tak tahu nama siapa. Ambil je mana-mana. Kalau dapat nama kamu sendiri tak apalah. Okay dah. Kamu pas dah tapi kamu tak tahu siapa dah. Dah. Dah ambil nama satu nama. Nanti kamu buat keluar terus nama tu. Tak ada apa. Siapa dah? Dia siapa? Oh Daniel. Oh. Senang ambil je mana-mana. Lepas tu kamu letak lah. Perbezaan barang dan perkhidmatan sahaja. Nanti kamu buka double tick tu lah. Baca nak baca. Cabut dulu ni. Cabut double tick belakang tu. Dia ada akan ada 6 orang yang bertuah. Okay, bagi budak lelaki tak? Aku budak lelaki. Betul ke tu? Boleh dimiliki sepenuhnya oleh pembeli selepas pembelian dibuat. Okay, sudah. Okay, lelaki pula.
Tu. Ni. Daniel nah. Dia nak apa? Okay. Okay, next. Dah. Kamu minta nama orang lah. Kamu lah, Akil. Siti Fazurina. Siapa? Oh. Kah? Warna apa ni? Pilih je satu. Macam apa? Tidak melibatkan pemiliknya kerana pengguna hanya mendapat manfaat sementara. Apa dah? Ha? Tanya kawan tu apa? Tanya game perempuan. Ni, mana tengok dapat mana? Lepas tu nak tengok. Apa? Ada nah, cari. Dislike, saya tunjuk slide kat dah. Dah buka ke? Dah betik? Dah betik buka. Dah betik. Saya tahu sih. Saya kamu ambil ni, kamu buka dah betik dah tau. Okey. Patah balik. Saya akan buka kat dia sampai kat apa? Ni patah balik. Saya kita bagi bomba lah. Boleh. Okey. Ambil lah. Okey. Ambil, kamu tak tahu makan dapat dekat siapa. Jangan tak hantu balik. Ambil kau tengah. Okay, Adik, sabar, okay. Pilih satu. Kamu tak akan buka. Tadi dia tak balik dalam tu kau. Siapa tadi? Okay. Biar nama kamu, oi. Okay, Asyik pakai budak perempuan tau. Kita perempuan. Oh, lupa muka. Ambil. Okay. Tadi terus start dari depan kan? Patah balik je lah. Dekat depan lah. Okay, ambil seorang. Akil. Siapa Akil? Oh, betul lah yang depan ni. Okay, ambil satu. Ish lah. Sepuluh. Lah, ini senang lah sebab semua tinggal yang ni je. Salah tak? Okay. Lelaki dah. Lelaki tak lama kah? Meh.
Lelaki. Ambil nama. Sama-sama nak ambil. Okey. Tiga cara. Muhammad Akram Raja. Memang tinggal yang ni je. Ambil satu. Memang tinggal untuk keperluan je. Mana? Ada yang tu je, yang tu je. Sebab memang tiga-tiga. Cabut dulu, cabut. Okey. Okey, last. Ada nak volunteer ke? Dia satu je. Dah ambil lah. Satu tu je, memang dekat situ je. Sama je, tidak boleh simpan. Okey, kita selalu check. Sama je, dia memang ada tiga-tiga ni je. Ambil eh. Okey, so saya nak check. Yang pertama, boleh dimiliki sepenuhnya dan pembeli selepas pembelian dibuat. Ni. Boleh. Okey, betul. Yang ni betul barang. Okey, produk fizikal yang boleh disentuh. Saya nak cari produk fizikal yang boleh disentuh. Okey, betul barang. Boleh disimpan dalam bentuk stok. Okey, betul barang. So, semuanya betul untuk perkhidmatan. Okey, semuanya betul. Tepuk tangan untuk kamu di sini. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat aktiviti kuis itu, tapi lagi sekali saya nak pasang video ni sebab tadi tak dengar. Saya nak ni. Okey, tapi sambil-sambil tu kamu search yang Quizzy tu. Terfikir, apa sorry. sebenarnya yang buat ekor? Saya nak kena buka balik. Sekejap Sebelum kamu nak jawab kuis tu, saya nak kamu ingat balik. Sini je kau. Sini. Sini Zee. Tak boleh? Oh, sini je. Okey. Baik. Semua dah search kah untuk Quizzy tu? Ha? Quizzy. Tak boleh saya tengok. Okey. Ha? Quizzy tu. Quizzy. Saya cek. Bergerak kan? Fikirkan sejenak, dari secawan kopi yang anda minum pagi tadi sampailah ke telefon pintar yang ada kat tangan anda sekarang. Semuanya tu wujud sebab adanya perniagaan. Perniagaan ni dia macam enjin lah. Bukan je dia bangunkan ekonomi negara, tapi ia juga bagi kita semua peluang. Peluang untuk cari rezeki dan ubah hidup kita. Quizzy kot lah. Muncullah satu soalan besar. Terus search kahut tengok. Kahut. Way ground. Sorry, way ground.
Semuanya tu bermula dari satu benda yang paling asas. Kamu masuk dekat link tu dah. Sebab yang Azizi punya, yang aku punya dah daripada buka dah. Aku dah test semalam. Untuk faham semua Kenapa ni, lag? kita kena patah balik ke soalan yang paling asas ni. Kenapa bisnes ni wujud sebenarnya? Apa tujuan sebenarnya? Sebenarnya, jawapannya ada dua. Pertama, perniagaan ni sediakan barangan. Maksudnya, benda fizikal yang kita boleh pegang, boleh rasa. Macam sepikan nasi lemak yang sedap ni kan. Yang kedua, ia sediakan perkhidmatan. Ni bukan barang. Ada tak? Satu tindakan yang kita dapat Weh, kerang tengok. Ada pun weh kerang. Tapi tak kisahlah sama ada dia barang atau servis, kedua-duanya wujud atas satu sebab utama. Ni. Tu atas tu tekan. Keperluan dan Dah, background dah. Okey. Nampak macam sama, Allah. tapi sebenarnya lain. Keperluan ni benda-benda asas yang kita mesti ada untuk hidup. Macam makanan, tempat tinggal, Nak. semua orang Lihat. benda yang sama. Syarul okey tak? Benda ni lain. Ia lebih kepada keinginan untuk hidup lebih selesa. Contohnya, nak kereta lagi canggih, telefon modal terbaru, dan perniagaan yang hebat. Mereka tahu macam mana nak penuhi kedua-dua ni. Sekarang, jom kita bedah siasat lagi dalam. Sebenarnya, ada 6 konsep asas yang jadi macam tulang belakang untuk mana-mana perniagaan. So, dua-dua, Nasi okey. lemak tepi jalan ke, atau syarikat antarabangsa yang Kau kena ingat ni soalan-soalan dalam kuis kamu. Mula mesti ada barang dan perkhidmatan. Lepas tu mesti ada penjual dan pembeli. Bila mereka berurusan, terjadilah pertukaran nilai. Selalunya duit lah kan. Dan apa masalah utama penjual? Mestilah nak keuntungan. Urus niaga pula dikuatkuasakan dengan kontrak, walaupun kadang-kadang kontrak itu cuma saja. Dan akhirnya pusingan dia lengkap bila ia berjaya memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan. Simple je kan flow dia. Tadi kita sebut pasal keuntungan kan. Formulanya memang nampak senang. Jumlah jualan tolak semua jumlah kos. Tapi jangan salah faham. Untung ni bukan sekadar angka dalam akaun. Ia adalah tanda yang bisnes tu sihat. Ia tanda aras kejayaan. Untung ni macam minyak petrol lah. Bahan api yang buat bisnes tu boleh terus hidup dan membesar. Adakah semua organisasi kat dunia ni wujud semata-mata nak kejar untung? Jawapannya, tak. Sebenarnya ada dua jalan yang sangat berbeza. Sebelah kiri, kita ada organisasi bermotifkan untung atau OBU. Misi diorang memang jelas, buat duit untuk pemilik. Mereka tawarkan barang dan servis berdasarkan apa yang orang nak beli. Oh, sorry. Sebelah kanan pula, organisasi bukan bermotifkan untung atau OBBU. Tujuan diorang ni jauh berbeza. Fokus utama diorang ialah untuk kebajikan masyarakat, untuk tolong komuniti. Dan contoh ni memang tunjukkan bezanya dengan sangat jelas. Tengok sebelah kiri, bisnes macam Jakel Mall. Tujuan utama, jana pendapatan, buat untung. Tapi tengok pula sebelah kanan, organisasi macam Rumah Anak Yatim ni. Tujuan dia bukan untung, tapi untuk berkhidmat. Kejayaan diorang ni tak diukur dengan ringgit dan sen, tapi dengan berapa ramai orang yang dah dibantu. Okay. So, saya nak kamu masuk. Okay, kod ni. Dah cakap kalau semua dah masuk. Dah. Apa dah kah? Dah semua dah? Dia tak ada tukar nama ni Nama sendiri. Oh, geng saya. Oh, ada. Lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. 7, 2, 3, 4, 5. Siapa yang tak ada tulis? Tak ada tulis nama grup? Ha? Sebab ni ada 3, 4, 5, 6, 7. Boleh tambah tak, Azizi? Siapa yang tak boleh tulis? Tapi ni saya buat lagi sekali lah. Sebab tadi silap ni. Okey, 8. Okey. Start sekali lagi. Buat lain.
Sebab tadi tak boleh 8. Silap, sorry. Masalah teknikal. Boleh kan? Semua dah boleh kan? Tak ada yang masuk lagi pun? 136. Boleh tak? Okay. Okay, ada Akram, Zack, Apek, Lalat, Kaki Hero, Sarana. Lagi satu, Mandi, Akil, Daniel. Lagi satu apa? Lagi satu tak bagi. Nampak? Okay, dah So, semua dah bersedia Satu soalan saya limit masa 45 saat. Semua je yang baik. Okay. So tengok dekat depan ni. Kau baca betul-betul tau. Apa ni grup 8 banyak salah ni? British Banis betul semua ni. Nampak? Siapa atas sekali tu? Alah, tak ada dah. Komplain 2 masih betul semua. Tapi cuma masa dia je lambat.
Semua dah selesai ke? Lagi? So, kita nak bincang sesuatu soalan. Okay, kebetulan ni masih nombor 1 ni, tak betul, masih betul semua. Ya? Ya. Soalan 17 bukan pasal kamu sendiri ke? Pasal murid sendiri. Dah, semua dah selesai ke? Oh, ada satu lagi. Dah. Sabar. Siapa nombor 1? Sarana. Meh. Pada. Duduk jalan ni. Saya bagi semua. Kami nombor 7 okey. Kenapa? Semualah. Nombor 8. Kenapa nombor 3 ha? Sagi. Oh, kami nombor 8. Okey, ini yang pertama, yang kedua. Siapa? Pilihlah. Nombor 2, siapa ni? Just Tapes. Siapa nama apa? Kamu? Okey. Nombor 3? Nombor 3? Siapa nombor 3? Akil Daniel. Oh. Baik, bang. 3. Boleh lah. Okey, saya nak tengok soalan satu per satu. Okey, yang ni semua betul. Sebab kamu betul-betul fahamlah tajuk perniagaan ni, tajuk yang utama, yang paling depan. Okey, semua betul. Memenuhi keperluan, kehendak dan pengguna. Okey, soalan kedua. Kehendak. Tadi kan kamu cakap kehendak tu kamu tak dapat pun tak apa. So kenapa kamu jawab ramai yang diperlukan untuk kelangsungan hidup? Dia bukan makanan, dia bukan tempat tinggal, kehendak tu. Ya, 3 je kemudian betul. Tidak terbatas. Harga murah dari peti. Siapa jawab yang ni harga murah? Kehendak kamu murah ke kalau kamu nak beli iPhone? Murah ke? Mana murah? Okey, yang ketiga. Tujuan perniagaan kepada peniaga. Okey, tujuan perniagaan kepada peniaga. Okey, perniagaan kepada peniaga, kepada penjual. Dia jual barang dan perkhidmatan lah untuk mendapatkan keuntungan. Dia bukan keluarkan produk peniaga ni. Keluarkan produk tu kilang. So dia sebagai pengeluar. Yang ni dia peniaga, so dia hanya menjual barang dan perkhidmatan.
Okey, ni betul semua, bagus. Ni mudah kan? Siapa yang salah ni? Tahu tak? Okey, sesebuah perniagaan perlu memahami keperluan pengguna. Wow, ni hebatnya, semua betul. Memastikan barang dan perkhidmatan mendapat permintaan. Okey, ni bagus, semua betul. So tak ada yang nak bincang. Okey, situasi ni, Aisyah membuka perniagaan bakery dari rumah dan menjual kek melalui media sosial. Siapa jawab pengangkutan ni? Dia buka kedai kek, dia buka soalan 6. Kamu boleh check kan? Kamu jawab betul salah kan? Boleh check tak? Boleh. Siapa jawab dua kumpulan ni? Siapa jawab salah? Soalan 6. Ada 2 salah. Dia buka bakery dari rumah. Dia bukan buka GrabFood ke, dia bukan buka Foodpanda ke, bukan pengangkutan. Okey, dia sebagai pengeluar dan pemasaran. Sebab tengok, pemasaran ni kamu boleh tahu dah sebab dia promote dekat media sosial. Okey, yang ketiga. Yang ketujuh. Kenapa kita ni usahawan, sebagai usahawan dia perlu faham aktiviti perniagaan sebelum memulakan perniagaan. So kita kena faham lah kalau kita nak berniaga ni, kita kena tentukan kita nak berniaga apa. Untuk menghapuskan pesaing, siapa jawab ni? Salah. Kamu nak soalan 7. Kamu mesti tak suka siapa-siapa. Kamu nak bersaing je. Syarul salah? Okey, ni pun semua betul pandai. Ahmed ingin memulakan perniagaan tetapi mempunyai modal yang kecil dan kemahiran memasak. Okey, pandai. Nasib tak jawab, membina pusat membeli belah. Kalau siapa jawab membuka kilang kereta lagilah. Okey, ni satu grup je salah. Manakah situasi yang menunjukkan konsep asas perniagaan? Siapa salah ni? Soalan 9. Menghasilkan barang tanpa permintaan pengguna. Takkan kamu nak buat barang tu orang tak minta pun. Kamu tak boleh buat barang tu tanpa pengguna atau permintaan kedai. Okey, ni pun satu grup dia salah. Keuntungan penting kepada sesebuah perniagaan. Amboi, nak percuma. Siapa salah ni? Soalan 10. 9 salah tadi. Hampa je lah. Ni siapa yang nak percuma je ni? Nak untung tapi kamu nak percuma je barang tu. Mana boleh? Okey, ni satu grup je salah. Seterusnya. Soalan 11. Ni pun satu grup je salah. Perkhidmatan, senang je. Siapa salah ni? Soalan 11. Dia. 2, 4. Kilang roti dan ladang sayur. Ladang sayur tu dia bukan perkhidmatan. Dia pengeluar. Kilang roti tu pengeluar juga sebab dia kilang. So 1 dan 3. Siapa salah ni? Ada satu kumpulan salah. Saya boleh tengok tak siapa salah? Betul. Boleh. Kamu kena ingat kilang tu dia bukan menghasilkan perkhidmatan, dia pengeluar utama. Okey, ni pun satu salah. Encik Ravi menyediakan perkhidmatan membaiki telefon bimbit kepada pelanggan di kawasan tempat tinggalnya. Hai, siapa jawab pengangkutan ni? 12. Apalah hampa salah banyak? Kami 13 salah. 12 siapa salah? Dia dah cakap dah pasal telefon bimbit. Kenapa kamu cakap pengangkutan? Okey. 13. Ni pun satu je salah. Satu kumpulan je. Tindakan terbaik dilakukan oleh usahawan sebelum memulakan sesuatu perniagaan. 13. Kamu kena tentukan dulu kamu nak berniaga tu. Kamu mesti ada target. Siapa nak beli, siapa yang kamu rasa ni. Satu je. Satu kumpulan je. Kamu bukan kena terus tentukan logo. Okey, yang ke-14. Ni pun satu salah ni. Seorang peniaga berjaya meningkatkan jualan selepas menggunakan media sosial sebab sekarang zaman IT.
Okey, 1, 2, 3, 4 dia jawab semua. Dia nak mudah je kot. Itulah, satu kumpulan salah. Dia jawab semua. Okey, 15. Okey, pemasaran penting dalam perniagaan. Pemasaran ni apa? Kan, promote. Promosi. Dalam siapa dah salah? No, penting. Mestilah kalau kamu meniaga apa-apa, kamu kena promote kan? 1 dan 2. Siapa jawab 1 dan 2? Membantu. Lah, dia kalau kamu promote, kamu bukan mengurangkan jualan produk. Ni 1, 2, 3, 4 jawab semua. Okey, 16. Aktiviti pengeluaran penting dalam proses perniagaan. Siapa salah ni? Aktiviti pengeluaran. Okey, pengeluaran tadi dia kilang tu lah. Kilang ke, ladang sayur ke. So ni betul. Okey, ni lah masalah. Kamu sebagai pelajar, kamu nak buat perniagaan kecil-kecil tapi kamu tak faham apa konsep perniagaan ni. Betul. Siapa 3 kumpulan yang salah? Okey, dah habis. Okey, sebagai rumusannya, saya nak kamu ingat dalam buku teks kamu tu, muka surat 5 kan? Okey, kamu ingat 6 konsep ni. So, dalam konsep ni ada 1 untuk jalan kira, iaitu keuntungan perniagaan. Okey? Untung iaitu jumlah kos tolak jumlah jualan. Okey, so ada 6 konsep perniagaan. Lepas tu perbezaan keperluan dan kehendak, kamu kena ingat. Yang ni pun kamu kena ingat juga, kontrak ni kadang-kadang kamu keliru. Okey, dan yang topik yang kedua iaitu barang dan perkhidmatan. Okey, ada siapa-siapa nak tanya tak? Semua faham kan topik ni? Okey. So dengan berakhirlah topik yang ni, barang perkhidmatan, habislah kelas kita hari ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kamu semua, beri kerjasama yang sangat baik dalam kelas hari ni. Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. Okey dah.